Assalamualaikum dan selamat bertemu kembali. Okay, remember this. Dalam trading yang pasti adalah tidak pasti. Dalam trading yang pasti adalah tidak pasti. Bermaksud apabila price masuk dalam zone setup korang, apabila korang tekan saja buy atau sell, chances untuk korang win adalah 50-50. Chances untuk korang win adalah 50-50. Tak kira lah setup apa yang korang pakai. Setup dewa ke, setup king ke, ketam ke, toyol ke. Bila korang tekan entry saja, dia dah jadi 50-50. Bila sebab bila price masuk dalam zone, korang tak boleh full margin, korang tak boleh enjoy macam besok dah kiamat. Jaga, korang kena protect korang punya account. Ada 100 USD, buat macam orang ada 100 USD, bukan macam orang ada 1000 USD yang korang nak kena buka berlayer-layer. Ada 100, proses korang 0.011 layer cukup. Kena buat stop loss. Stop loss ni dia bergantung kepada kemampuan korang. Okay, korang boleh buat 50 pip, 70 pip ataupun 100 pip, ikut keselesaan masing-masing. Yang penting kena ada stop loss. Okay. Dan juga korang kena set up lah apa korang nak ambil profit. Korang kalah 50 pip, korang nak kena cari set up yang korang boleh menang 100 ataupun 150. Dan banyak-banyak. Okay. 200 pada maksimum bonus. Okay. Ada orang dia tak buat stop loss. So dia nak benda tu pergi, okay, aku nak sampai 500 pip, 600 pip, 700 pip. Lastlah dia naik, zoom, dia makan. Kan dah rugi. So that's why korang kena setkan berapa ikut masing-masing. So macam saya adalah 100-150 saja. Cukup. Sebab ada banyak setup, setiap hari ada banyak setup. Okay, tak perlu tamak nak penting, korang kena ada setting sendiri berapa pip yang korang nak dalam satu setup. Okay, itu saja yang saya nak share dengan korang. Semoga bermanfaat. I'll see you. Assalamualaikum.